علمك ما ترضى به عنا ولا تعلم ما تعلمه منا يا عليم خلقنا بذلك العلم وهبنا بهطائك العلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat berhimpun di dalam kedai Tuan Haji Badran ni. Dan sebelum ni kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan kita baca Fatihah dan hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, ulama ul amilin, guru-guru kita, ibu bapa kita, muslimin muslimat sama ada hidup atau telah meninggalkan kita. Apa? Ya, sebelum saya meneruskan, ya, hari ini kita akan buat satu taklimat, ya, bagaimana menggunakan satu rawatan alternatif yang dinamakan biodiesel. Okey, sebelum ni saya minta siapa yang ada handphone tolong silentkan supaya kita dapat fokus kita punya taklimat pada malam ni. Saya perkenalkan diri saya. Pertama, saya Ustaz Muhammad Amin bin Muhammad Tahir, berasal daripada Sembawang Negeri Sembilan, ya. Pernah menuntut di Kolej Islam Kelang, dan kemudian menyambung pelajaran di Mahat Qiraat dan Tahfiz di Mesir, Universiti Azhar. Dan sekarang ni saya bertugas di SMK Putrajaya Persel 81, ya. Okay. Hari ini saya nak cerita tentang satu produk yang sangat hebat, ya. Dicipta oleh seorang saintis yang bernama Dr. Ian, ya. Nama produk ni ialah Biodis, ya. Biodis ni adalah penemuan yang sangat hebat, ya, yang diambil masa oleh seorang saintis nama dia Dr. Ian William Lyon, ya. Dr. Ian ni Ian William Lyon, ya. Dia telah mengambil masa selama lebih kurang 25 tahun untuk menghasilkan satu ciptaan yang sangat berguna dan bermanfaat dan boleh digunakan untuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga boleh digunakan untuk rawatan minyak elektrik dan sebagainya. Nanti saya akan cerita bagaimana dia berfungsi, ya. Sebenarnya di dalam biodis ni, ya, kalau abang rasa pernah tak tengok sebelum ni, bang? Sebelum jumpa Haji Badran, pernah jumpa tak? Tak ada. Abang, nama siapa? Tak ada, ya? Dia baru dikeluarkan pada tahun 2006, ya. Penemuan dia tu dah lama dah, mengambil masa 25 tahun, dan pada 2006 baru dikeluarkan. Sebab itu kita rasa banyak orang yang apabila kita sebut tentang biodis, orang masih tak faham macam mana nak guna. Kalau kita letak dekat depan macam ni, kita kasih macam tu, dia kata apa benda ni, macam mana dia berfungsi dan sebagainya. Ya. Sebab itulah apabila kita gunakan biodis ni, gunakan dengan ilmu. Sebab itu kalau kita tengok, nak dunia ni dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu, nak dunia dan akhirat ni dengan ilmu. Dan juga biodis ni, Dr. Ian William Lyon ni dicipta 25 tahun kerana apa? Anaknya menghadapi penyakit hemophilia, iaitu kanser dalam darah, iaitu penyakit yang kata doktor sangat susah nak sembuh. Tetapi dia ni berusaha, berikhtiar, mengambil masa yang sangat lama. Dengan izin Tuhan, izin Allah SWT, anaknya sembuh daripada penyakit yang bahaya tu. Dan saya menggunakan biodis ni apabila saya diperkenalkan oleh seorang rakan saya, insyaAllah, ya, Ustaz Amir, dia akan datang kat dalam negeri. Ini sahabat saya Ustaz Amir ni, dia perkenalkan saya. Kebetulan saya menghadapi penyakit tonsil yang sangat berat, ya. Saya dah fikir saya nak belah ke apa, sebab saya ni selalu jadi imam, ceramah dan sebagainya. Bila saya selalu gunakan suara mengajar anak-anak saya, anak-anak murid dan sebagainya, bila suara sakit jadi masalah pada diri saya. Selalu kalau 2-3 minggu tak ada masalah. Ini mengambil masa 8 bulan saya menderita sakit tu. Dan kebetulan saya berjumpa dengan Ustaz Amir ni, sahabat saya, kan. Dia kata, Ustaz, cuba ikhtiar dengan benda ni. Saya cakap, macam mana dia berfungsi, Ustaz? Dia kata, Ustaz, ambil ni, kemudian pancarkan atau letak dekat air mineral. Contohnya air mineral banyak ni. Ni contohlah air mineral. Kita letak saja.
atau letak lampu di bawah, dia pancar, ada penggunaan lampu. Ini lampu dia. Bila saya gunakan lebih kurang 15 minit, saya pancarkan, kemudian saya minum air dia, saya merasakan satu perubahan dalam diri saya, iaitu bila minum air yang sangat bertenaga ni, dia ada healing crisis atau proses pemulihan. Saya rasa nak buang air kecil itu lebih kurang 15 kali satu malam tu, dan dia berterusan lebih kurang 4 ke 5 hari. Dan bila saya pakai dalam masa 2-3 minggu, saya nampak perubahan yang drastik, dan alhamdulillah tonsil saya pulih sepenuhnya. Dan kemudian saya gunakan untuk anak-anak saya yang menghadapi penyakit asma. Ada 3 orang, umur 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah, isteri saya, anak saya dan saya sendiri pun ada penyakit asma, sembuh daripada penyakit asma tu. Dan kemudian saya cakap, apa salahnya saya gunakan benda ni, saya tolong orang. Sebab apa? Rasulullah pun tolong orang, betul tak? Tolong orang menggunakan perubatan dan sebagainya. Rasulullah bukan saja muallim, Rasulullah ni tabib, dia membantu orang. Kalau kita tengok di dalam hadis Nabi, al-mu'min qawi afdalu ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang banyak manfaat dia, orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang banyak menolong orang tu lebih dicintai oleh Allah dan disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang tak ada buat apa-apa, lemah dan sebagainya. Dan juga Rasulullah suruh rebut 5 peluang sebelum datang 5 perkara. Tadi khamsan qabla khamsin, sihhatuka qabla saqamaka. Rasulullah kata rebutlah 5 peluang sebelum datang 5 perkara. Apabila sihat kamu sebelum kamu sakit. Kalau kita dah sakit, dah terlantar dan sebagainya, macam mana kita nak bantu orang? Miskin kamu, kata Rasulullah, kaya kamu sebelum datang kemiskinan kepada kamu. Kita masa hidup senang ni, kita bantu orang. Bila kita dah miskin, macam mana kita nak bantu orang? Hidup kamu sebelum mati kamu. Itu di antara pesan Rasulullah. Sebab itu Rasulullah ni, dia dah cakap, masa muda kamu sebelum datang usia tua kamu. Rebut peluang tu. Sebab apa? Bila kita gunakan peluang sebaiknya, insya-Allah kita tak akan menyesal. Mak bapak kita boleh tolong, anak-anak kita boleh tolong, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita dan manusia sejagat. Sebab itu kalau kita tengok di dalam konsep Quest ni, dia ada rhythm. Konsep dia, misi dia ada rhythm. Rise yourself to help mankind. Bertingkatkan prestasi anda untuk kemanusiaan sejagat, untuk bantu orang. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Alhamdulillah, saya dah gunakan ramai orang yang kanser sembuh, yang diabetes, yang sakit lumpuh, orang yang sakit gout, yang sakit batu karang, yang penyakit denggi dan sebagainya. Boleh digunakan macam-macam penyakit dia. Okey, sebelum tu saya akan tunjuk beberapa rakaman video. Tengok yang apa tu? TV3, TV1. Dan cara rawatan biodies pertama sekali, kita kena minum air dia. Dianjurkan setiap orang minum air dia mesti 3 liter sehari. Lebih pun tak apa. Cara dia hanyalah Umum mengetahui air adalah komponen penting di dalam tubuh badan. Penemuan teknologi baru nano dikenali sebagai biodies yang kini berada di pasaran tempatan memberi peluang kepada pengguna untuk menikmati air. Okey. Cara rawatan dia pertama lalu. Yang kedua menggunakan teknologi suluh. Ini dia punya lampu. Lampu dia. Kita akan pancarkan, letak saja letakkan biodies. Yang pertama minum, yang kedua suluh. Yang ketiga kita rendam, rendam dan apa? Rendam dan mandi. Mandi menggunakan air biodies. Yang keempat letak, bagi orang yang sakit dan sebagainya boleh letak kat sini ke, dekat bawah bantal ketika dia tidur. Kalau orang perempuan boleh letak kat handbag, orang lelaki boleh letak kat pouch atau apa, dia akan energize kan. Yang kelima, kita boleh gunakan dengan teknologi spray. Seterusnya saya akan tunjukkan apa benda ni baru ni dah keluar di RTM TV1. Umum mengetahui air adalah komponen penting di dalam tubuh badan. Penemuan teknologi baru nano dikenali sebagai biodies yang